Menarik soalan ini. Zaman Nabi kita ada ke zakat emas ini? Baik. Semasa zaman Nabi Rasulullah SAW dan zaman kegemilangan Islam, mata wang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar diperbuat daripada logam emas dan dirham daripada logam perak. Bermakna dulu, emas adalah duit yang digunakan sebagai mata wang. Hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak wajib berzakat emas sehinggalah kamu memiliki 20 dinar. Maka apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah cukup haulnya, bagi kamu zakatnya sebanyak setengah dinar. Hadis inilah rujukan para ulama gunakan untuk mengeluarkan kiraan pengeluaran zakat emas. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas, maka 20 dinar bersamaan dengan 85 gram emas. Dan jumlah zakat yang perlu dibayar adalah setengah dinar bila cukup 20 dinar. Ini bersamaan dengan setengah dinar bahagi dengan 20 dinar darab 100 sama dengan 2.5%. Jadi bila anda sudah ada simpanan lebih 85 gram atau 20 dinar yang sudah disimpan dalam masa 1 tahun, anda wajib membayar zakat sebanyak 2.5% dari nilai semasa emas anda. Bukan emas fizikal sahaja yang dikenakan zakat, malah emas dalam akaun gap dan emas digital semuanya wajib membayar zakat mengikut syarat yang telah ditetapkan. Membayar zakat ini adalah kelebihan buat orang yang kaya untuk membuat lebih banyak amalan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.